Tengok dalam kalender dia tulis syuruk. Syuruk makna tubik. Tubik. Apa tubik? Matahari tubik. Nampak sikit? Syuruk tu. Itulah waktu syuruk. Habis. Bila syuruk, habis waktu subuh. Nampak? Tubik. Okey. Orang putih panggil sunrise. Sun, matahari, rise, keluar. Okey. Jadi bila syuruk, waktu isyraq ni bila? Iaitu selepas matahari naik sedikit daripada kaki langit. Ting. Lebih kurang kalau habis waktu subuh tu pukul 7 suku, 7.30 isyraq, lebih kurang 15 minit. Dah apa masa tubik gini dah boleh lagi? Kerana Nabi kata ketika matahari sedang terbit, Nabi melarang, kata sahabat, Nabi melarang kami 3 waktu, semayang pada 3 waktu. Pertama, matahari sedang terbit, matahari tegak atas kepala, matahari sedang masuk. Sedang terbit dilarang. Faham? Jadi terbit dah. Ting. Pisah dah bulatan dengan kaki langit tu ada gap, ada jarak dah. Dipanggil waktu isyraq. Lebih kurang sejam sampai 8.30 duha. Zuhur tanu.